Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat? Full house hari ni. Hari ni Kak Yan nak bawa korang semua tengok kejayaan anak-anak kita semua. Apa sekolah buat, apa contribution PIBG yang dah bagi, ya. Banyak ni. Orang duduk betul-betul, tengok. Jom kita tengok. Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Pemasangan LED panel. Projek berskala besar yang banyak memberikan manfaat kepada semua warga Barsa. Penukaran tadahan air minuman murid. Baik pulih kebocoran salur air. Pemasangan lampu susur gajah. Pemasangan shilling Dewan Terbuka. Pemasangan bumbung Dewan Terbuka. Perluasan susur gajah. Naik taraf PA sistem Dewan Terbuka. Kurikulum. Program Permata Membaca. Program Permata Numerasi. Transisi tahun 1 2026. Saringan minda sehat. Tajhiz jenazah pendidikan Islam. Program Khatam Berfokus. DJ Cilik Barsa. Barsa TV. Hal ehwal murid. Bantuan awal persekolahan 2026. Back to School PGK. Program Adab Barsa. Sumbangan Aidilfitri Yapin. Bakul Ramadan. Penyerahan duit raya. Back to be Champions Al-Ihsan. Mai Kasih bersama Watson. Program Cakna Mata. Kurikulum. Elvina Kalista Amara. Pertama Super Grand Prix Spin 2025. Elvina Kalista Amara. Johan Tarian Etnik Solo Kebangsaan 2025. Tari Aura Majika. Johan Negeri Johor Taksim 2025. Barsa Football. Naib Johan Piala Tunku Fatimah peringkat kebangsaan 2025. Bola baling. Naib Johan Kebangsaan MSSM Bola Baling 2025. Tunas Kadet Remaja Sekolah War Cry Pasukan Badan Beruniform peringkat kebangsaan. Barsa Butterfly Volleyball Club BBVC Johan Piala Guru Besar SK Taman Saintex. Merentas Desa ke-4 MSSD ke-21 MSSJ 2026. Petang ke-3 Elite Division MSSM Petang 2025. Memanah MSSD Memanah Pasir Gudang. Dah tengok? Itu je lah dulu yang Kak Yah nak kongsikan ya hari ni. Ada banyak lagi sebenarnya kejayaan anak-anak kita ni. Ibu ayah jangan lupa follow lah TikTok, Facebook, YouTube Barsa tau. Kat situ banyak. Okey lah. Bye. Jumpa lagi. Thank you all.